4 ke 5? Huh? 5, day 5. Hi baby. So we are going to untuk jumpa monyet. So untuk jumpa monyet ada siap-siap pakai baju. Ada monyet. Drama. Tak tahulah lelaki aku ni, dia tak pakai baju sejuk weh. Tapi dia kata dia duduk kat US 6 tahun pun tak pakai heat tech, boleh survive. So kita tengok lah. Ini kat sini ada kabus. Ini tu kat dalam. Kat dalam ni tukar pula. Ada kabus. Dia tak pakai lagi lipstick ke apa. So that's why bibi kita kering. Rasa memang sepanjang ni memang tak pakai-pakai kot. Cantiknya kan. Lawas. Tengok ni lah, monkey ni. Chicago gini ni. Slow monkey. Ime. Oh, kita dapat nampak bas kita. Belakang dia gambar beruk. Nak batu ke nak? Batu? Merak ni takut dia lapar. Kat sana tak ada makanan. Ada. Sejam lah. Tak nyampai. Oh, you pergi beli air beratur. Dia dah masuk kat dalam bas. Nasib kita masuk awal. Kalau tak rasanya berdiri kot. So ini behave. Sejam perjalanan daripada stesen bas. Ini serius. Kat sini boleh sewa tu spike simple ni supaya make sure korang tak tergelincir. Sebelum kita orang sebelum pergi tu tengok YouTube dah memang ada sewa. So korang boleh sewa dekat sini. Daripada jatuh tercedok tu tak sewa. Ini kan. You say he's dead, yeah. He's bad boy. He's probably going to... When that roof is down on that thing, Ni dah siap pakai kasut ni. So saya rasa selamat sikit nak jalan. Kita bawa stroller anak. Dengan bawa anak kan nak dokong kan takut jatuh. Thank you very much, yeah. Appreciate it. Oh. Boleh? Ya. Belah kita ni. Belah. Sorry. Sorry, we're getting to this. Sorry, we want to use this one. Okay. Kita tepi. Oh.
You kasut ni tak apa. Okey. Oh baik, you bawa anak. Masukkan kita ada beli apa tu yang apa cengkam kaki apa dekat pasang kat kasut tu kan. Sumpah function gila. Sebab saja kita bagi gila kat sini. Tapi memang cengkam yang tak licin langsung. So if tak bawa kasut yang sesuai beli je. Tak payah fikir. Ha? Yeah, nothing is like that cool. Apa dia? Sewa beli je. Mana you ada nampak orang pulang ke mana ada? Atas ni lawa. I terakam atas ni. Ya. Tu. Og vi bærer den. Jeg ved ikke fast klart. Jeg ser jo bæren det. Vi bærer den in the area. You know this. In the monkey. Lawanya. So yang ni adalah tiket masuk satu adult 800 yen. So 2 orang 1,900. Untuk baby May is free. Dia So, 6 tahun ke atas. 6 tahun kat tahu orang bayar. So ni antara rules dia lah. Dia memang bagi tahu tak boleh bawa macam kalau korang bawa monopod stick dia orang tak boleh lah. Mengganggu. Drone pun tak boleh. Baik, kita dah tinggal drone. Tak boleh. Yang tak boleh. And jarak make sure 1 meter pada buruk tu. Kalau dia datang cepat-cepat lari. Kena lari daripada dia. Tak dah boleh nampak kita sekejap. Kita zoom sikit. Banyak lah. What's videos on this? Mak ramai ni. Oh ni ke main dia. Depan tu ramai lah. Sorry. Ni juga. Ni Amin kolam dia. Turun. Maybe.
Also the same thing. Oh, akan monyet je. Akak mana kita Tak nampak kena dia akak zoom max. Dah lebih kurang dengan batu. Wah. ya chop lagi. Kenapa dia letak gambar monyet tengah bangun? Bukanlah tu anak dengan Oh iya ke? Sorry. Bila mana nak kencing. Ya. Saya tunggu sini ya. Tak nak suruh sampah sial anak. $900 or $900. Arigatou gozaimasu. Dia nak pergi stand. Comel, rasa gambar dia comel gila. Macam jasa saja kenangan lagi pun 100 yen ni. Beli apa? Stiker dengan postcard. Total 900 yen. Total berapa? 900 yen. Oh, 900 juga. 8. Mak dah tu. Yeah, when I was doing like at night, well, first to us, they said to wear a helmet like that. Nice. They were like, multiple get in the house like that. Dia comel. Kat sini, selain daripada tempat yang beruk mandi kan, ada juga onsen khas untuk kita lah as a human mandi kat situ juga. Tak kat tepi tu orang tengah mandi kan. Yang asal kepuk-kepuk atas. So kalau bawa stroller, hanya dekat sini je, mendaki ni je. Tangga, ada tangga. So penat sikit lah. But kalau laki bini jenis macam kita orang pergi gym, so kuat sikit boleh lah. Tapi kalau jenis macam tak kuat tu memang boleh tergelincir. Very serius. Kalau nampak asap-asap ni kan, sumpah bau dia busuk, bau sulfur, bau macam telur busuk. 就像爸刚刚说的，他就是从他是意识的。 Dia makan lah, dia tengah makan.
Tak apa dia cari. Oh, korang boleh nampak tu laluan tangga dia tu. Okey, tu laluan tangga dia. So naik sikit tu je. Tapi yang atas-atas tu semua boleh tolak stroller lah. Daripada sini terus boleh tolak stroller. So make sure kalau korang rasa korang boleh angkat stroller tu, korang memang kuat, boleh. Tapi kalau rasa macam tak kuat sangat, just bawa yang baby carrier tu, letak kat badan, senang. Panjang naik ke sini kan, dah tengok berapa kali dah orang jatuh tersungkur. So kalau korang jangan nak kedekut sangat, beli je benda Allah ni. Kat bawah dia jual 1,600 yen macam tu, tak silap tadi. Sebab kalau tak, ya Allah, dah 3 orang dah jatuh. Sakit tu tak, boleh jadi slip disc. Tadi sebenarnya kedai makan, sebab tu beruk-beruk tu tunggu kat luar. That's why pintu dia suruh tutup cepat-cepat, kan tak beruk tu masuk. Dia gemuk beruk-beruk duduk luar. Andainya Daddy. Kejap. Saya ambil gambar. Hi, thank you. Aku tak boleh. Nanti kau makan. That should be good. Yes. Tak boleh susu sekarang. Commerce, yeah. Satu lagi? Kalau kita Google memang dia kata kedai halal lah. So that's why kita orang berhenti jap minum dan makan apa-apa. Nama kedai ni Enza Cafe. Slowly. Comel. Sekarang kita nak pergi mana Daddy? Tak bangunan yang macam Bangunan macam Ghibli tu, pintu masuk dia. So marilah kita tengok. Dia pergi. Sebab Lala dah sampai. Dia jalan tahun dia ni. Sebab tahun dia ni actually nampak cantik. Survey dia ada juga yang private onsen. Maksudnya satu bilik tu memang untuk korang je mandi. Ada privacy lah. But me and Amma, we don't think that we have time to do that. Kita ada plan, but we don't think we have time today. So tak apalah, kita onsen dalam baldi kat rumah je. Email kan. Sebab tak boleh lah, penat lah dengan email ni. Dia tengah fasa terrible tu tau. Komi town ni sangat cantik. Tengoklah. Dan sini memang banyak gila onsen. Nampak ni, Kokuya private. Ni salah. Dekat sini banyak gila onsen. Dan kalau korang tengok kan, rumah-rumah kat sini, bangunan kat sini cantik gila.
very Japanese vibe style yang which is kita tak dapat pun vibe-vibe macam ni dekat Tokyo, kawasan bandar lah. Sebab tu kalau kita orang pergi mana-mana, kita orang akan mesti pergi kawasan outskirt tau, supaya kita orang boleh menikmati bandar dan juga outskirt. Sini semua diorang kalau pergi onsen kan memang pakai pakaian onsen diorang, baju macam ala-ala kimono siap dengan pakai terompa. I think it's very cute lah. Inilah Ghibli-nya tapi tak boleh masuk sebab dia bukan public punya hotel. So kita boleh ambil gambar pada luar je. Kalau dia restoran kan boleh je kita nak masuk. 窓辺の光まだ眠い朝カップの湯気そっと揺れてる名前を呼ぶ風みたいに今日が始まる優しく駅までの道桜のこぼれ道制服の袖少しだけ冷たい昨日の言葉 Panjang lorong ni memang kawasan onsen. Kalau korang nampak tu rasa-rasa keluar daripada longkang dia. Sini semua orang tengah baru balik daripada onsen. Ni kan kalau kita orang dah lama jalan sepanjang jalan ni, apa yang kita orang perasan dia umpama stuck in time in 60s or 70s macam tu. I think very macam unik lah sebab benda ni semua kena ambil apa tu cakap ambil masa, ambil duit semua untuk keep on pelihara ni kot. Dia robohkan tapi mostly banyak kat sini kalau korang nampak kan. Ni dia robohkan lah, tak tahu maybe dia ada plan nak buat something kat sini. But kalau nampak sepanjang jalan ni kan, nampak ni cantik gila. Dia memang very try hard untuk maintainkan rupa bangunan tu. Macam dekat Melaka kan yang state high semua kan. Lagi jongkok walk semua. Bungkus dengan tempat macam ni lah. I think it's very good orang maintain kat tempat macam ni. Sumpah bila jalan sepanjang jalan ni memang stuck in time actually. Dengan diorang punya cara diorang apa tu, diorang punya papan tanda semua. Tahu tak kenapa I cakap macam stuck in time? Tengoklah cara diorang promote kedai diorang. Still macam tahun 60-an. Tengok pada tepi sebab tak ada buku-buku lama dalam tu semua. Semua buku-buku lama. Dia poster yang digunakan pun poster-poster lama. So cute lah, I don't know. For me so cute. Sekarang pukul 4.41. Dia punya Snow Monkey yang information center ni dah tutup dah. Tapi jangan risau, still boleh beli tiket lagi sebab ada orang tunggu kat luar. Orang ni memang bagus gila, serius tak tipu. So last bus dia pukul 6.45 sampai 6.45 lah. So make sure kalau korang nak jalan-jalan pun area-area sini pun 6.45 mesti ada. Kalau tak nasib lah sudah. Teksi pun tak ada sini. Teksi tu pun tadi di depan tu dia letak nombor teksi je. So maksudnya bukan senang lah nak call teksi. Akan jadi mahal gila. 窓辺の光まだ眠い朝カップの湯気そっと揺れてる名前を呼ぶ風みたいに今日が始まる優しく駅までの道桜のこぼれ道制服の袖少しだけ冷たい昨日の言葉 Aktiviti yang wajib dibuat. Try Kombini punya Mart punya makanan. Benda dia satu tapi tak ada kat sini lah. Susah ni apa ni? Oh, kita dapat ni.
Benda ni viral weh dekat TikTok. Orang duk cakap sedap-sedap. Jadi cakap dengan Amar, kita try. Banyak pula dekat Terengganu ni. Naklah ni tadi kat rak tu. Ya Allah, apa lagi terus borong. Kalau betul sedap, esok sebelum gerak balik borong. Ada 3 je. Dalam dia ada 3. Satu lagi. Satu mami. Satu lagi for the dinner. Kita orang makan kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dia ada ni. Sugar butter free. Bismillah. I rasa you akan suka. Apa sedap gila. You suka tak? Tak. Dia macam caramel. Atas dia tu macam caramel dengan butter. Ini macam biskut. Boleh borong balik. Kan dia bilang ada satu. Yang ni sugar butter crunchy juga. Biasanya yang ni original lagi. Ada mana 3. Itu for ready. Satu for mami. Best lah. Dia macam Thailand tau. Kita duk suka test makanan. Tapi kita make sure kalau benda tu memang boleh makan halal. Tak ada yang tak ada tulisan pula. Oh mak kau cabut. Mak kau cabut. Terus sedap. Hmm? Terus sedap. Dua-dua sedap. Boleh bawa orang masuk. Dah. Apa? Aku suka yang first tadi tu lah sedap. Yang first tu rasa caramel. Yang ni rasa macam gula dicarikan kat atas dengan butter tengah tu je. Tapi yang tadi tu caramel. Ini sedap. Tadi suka mana? Orange. Kan? Orang tu lagi sedap. Lagi gitu. Saya ada beli ni. Cookies ni. Macam cookies tau. Kata yang ni ada. Yang ni memang ada kat lain-lain pun ada juga. Apa yang biskut butter memang tak ada. Yang coklat ni pun tengok ada ke. Favorite lain ada. Yang ni memang kita beli. Fragmentation yang kita beli. Untuk masukkan makan dengan Maggi. Dengan telur tamagun. And also sotong. Lepas tu kita ada beli air mixer. Tu je lah. Kamu sedap lah biskut ni. Awal bahagia. 窓辺の光まだ眠い朝カップの湯気そっ